Ni topik yang ketiga lah. Guys, add to story, repost. Add to story dan repost live malam ni guys. Live malam ni repost. Sama muka buku 1006, TikTok 3000. Konspirasi. Kita dah masuk topik konspirasi lah. Konspirasi pasal kuil ni. Saya dah cerita dekat korang. Semua ni dirancang. Faham tak? Semuanya dirancang. Sebab apa? Nak menghangatkan isu kaum dalam negara. Nak bakar sentimen orang Melayu dan orang India. Korang nampak? Korang dah nampak belum? Seingat tempoh hari bila saya bagi tahu Tamim ni tak betul ni dia ni. Tapi ada yang pertahankan dia. Sekarang ni korang dah nampak dah. Dan saya bagi tahu. Mereka dalam keadaan terdesak nak kekalkan kuasa. Jadi nak kekal kuasa ini, apa cara dia? Melalui pilihan raya. Tapi korang semua tahu. Pilihan raya pun kau tak undi dia orang. Betul tak? Semua tahu. Pilihan raya kau tak undi dah PH. Amdap ni pun kau akan talkinkan. Semua tahu. Habis dia orang tak tahu. Apa dia orang tak tahu? Kau orang tak nak undi dia orang. Habis kau ingat, dia orang tak tengok emoji gelak yang kau tepek tiap kali Anwar buat kenyataan, kau bagi emoji gelak macam-macam ni. Kau ingat dia tak nampak? Dia tahu. Jadi macam mana nak kekalkan kuasa? Darurat. Darurat adalah jalan untuk kekalkan kuasa. Saya dah cerita dah benda ni. Daripada 2023 saya cakap ni, saya comeback, saya cerita. Orang tak percaya lah. Ramai tak percaya. Tapi hari ni saya yakin korang nampak benda ni. Jangan kata tak nampak. Now, konspirasi kuil. Bukan pasal kuil dan tubuh lah. But konspirasi untuk main isu kaum dan agama. Okay. Ni semalam tiba-tiba Ketua Polis Negara buat kenyataan. Agak kelakar lah. Agak kelakar. But saya yakin lah. Ini pelbagai macam-macam reaksi lah kita kan. Tetapi Ketua Polis Negara semalam usaha mengesan 2 individu terbabit sedang giat dijalankan dengan bantuan pihak berkuasa Thailand. Zamri Vinod Tamim Dari dah larikan diri ke Thailand. Guys. Bijak. Kena bijak. Ni mungkin pasal video terbarulah yang Tamim pergi dekat Langkawi. Yang dia kata aktiviti masa lapang. Aktiviti masa lapang kepala otak dia. Dia pergi masuk. Dia pergi cari. Dia yang pergi patahkan. Dia sengaja buat. Dia rekod viral. Okay. And then, semalam polis bagi tahu dah melarikan diri. Korang tak pelik ke? Korang tak pelik ke? Mereka-mereka ini menghangatkan isu kaum. Main isu kaum. Tapi tak ada tindakan. Tak ditangkap pun. Kenapa tak ditangkap daripada awal kalau betul nak tangkap? Okey, bagi tahu dekat saya. Tamim ke? Zamri Binod ke? Berapa hari dia orang kena lock up tempoh hari? Tolong mungkin saya tak ingat lah. Yang dia orang main isu kaum ni, yang menghangatkan isu kaum ni, berapa hari dia orang di lock up? Oh, tapi dia orang ikut undang-undang okey, tapi kenyataan dekat muka buku apa semua ni, itu provokasi. Itu asal tahu okey, berapa hari dia orang kena lock up? Berapa hari dia kena lock up? Berapa hari simpan lock up? Come on. Akak perempuan yang kerja RHB Bank. Dia kerja dekat RHB Bank. Dia up gambar yang orang lain buat, bukan dia buat. Dekat muka buku story. Dekat story dia. Bukan dekat page dia ni. Bukan dekat wall dia ni. Dekat story. Ada orang viral kan. Dia ditangkap. Polis serbu dia. Di bawah atas sultan. Sumbat dia dalam lokap 3 hari 2 malam. Akak perempuan tu. Kemudiannya RHB Bank buang dia kerja. Isu ni, kenapa daripada awal polis tak bertindak?
Kenapa membiarkan? Waimah kenyataan Mazhar tu pun, Dr. Mazhar tu, tak ada tindakan. Apa? Sebab dia mufti. Berapa ramai yang kena tangkap atas sultan? Seminggu sekali kena tangkap itu hari. Padahal tak asut apa pun. Yang ini main isu kaum. Tak. Sebagai ini game mereka. Korang nak percaya tak percaya terpulang pada. Ini game mereka, plan mereka. Mereka buat konspirasi ni susun. Itu sebab daripada awal tak tangkap. Supaya nak meletup, bagi panas. Kemudiannya, tiba-tiba, dah katanya dah lari dah pula dah. Lari tak lari, saya tak tahu. Tetapi tak habis lagi ni. Tak habis. Berita ni keluar sebab dah geda dah. Dah geda. Keluar balik. So, orang India bercakap, orang Melayu bercakap. Dia nak hangatkan isu ni. Fahamkan betul-betul. Hangatkan. Macam sebagai itu lah. Zamri Vinod dikepung. Tiba-tiba, dia langgar, okey. Dia tak ditangkap. Dia langgar, dia tak ditangkap. Tetapi, yang katanya cuba menyerang dia ditangkap. Ingat Video tu kalau kau tengok, Zamri yang langgar. Tapi, ada yang ditangkap, bukan ditangkap. Orang yang menyerang tangkap. So, bila kawat cam, bukan orang tu. Bukan orang tu. So, polis tangkap orang lain. Kau tak pelik ke? Kau tak pelik ke, guys? Ada video, kita tengok video tu, ada muka, nampak muka, tiba-tiba polis tangkap orang lain. Bila kawat cam, bukan orang ni yang tangkap. Habis apa? Bukan orang ni yang cuba menyerang. Habis tu siapa yang serang ni? Jangan percaya. Fikir. Melayu India ni, sekarang ni, aku nak bagi tahu korang ni, kalau korang masuk perangkap, jadi apa-apa, kau tanggung sendiri. Yes. Melayu India kena fikir ni. Dia tengah main isu kaum ni. So sekarang ni lagi tak lagi kita tak tahu. Tetapi bila media lapor, IGP buat kenyataan, media semua kena lapor, isu ni jadi hangat balik. Nampak tak? Isu ni jadi hangat. Dan antara orang Melayu dengan orang India. Ini sengaja nak hangatkan. Jangan percaya, fikir. Dan saya nak tunjuk korang satu video ni. Satu video ni. Korang dengar. Sebab apa? Sebab dia ni dulu. Dia ni diarahkan oleh Anwar. Dia diarahkan oleh Anwar. Dulu. Prime Minister said use the word haram. Sekejap Dia diarahkan oleh yang Anwar dulu. Rasa cerita kan. Dia diarahkan oleh Anwar. Kejap Are you making excuses for Pak? Pengerusi Parti Kemajuan Rakyat Wika Murti mencabar Perdana Menteri Anwar Ibrahim supaya menamakan. Dia diarahkan oleh Anwar untuk buat kecoh. Dia. Masa mula-mula dululah. Hindraf. Lepas Anwar keluar penjara, Anwar jadi profesor kan, dekat Washington. CIA lah. So, lepas dia balik daripada Washington, dia pergi mana? Watia Murti ni kena block lah. Watia Murti punya TikTok dah kena ban lah. Tak ada. Ada tak? Cuba kau check. Watia Murti punya TikTok dah kena ban lah. Saya tengok tak ada pun. Baru nak tunjuk video Watia Murti. Tak ada dah. Tiwan Labak, cuba check jap. TikTok Watia Murti ada tak? Ada tak? Dah kena ban eh. Kenapa ban TikTok Watia Murti? Kenapa? Tak. Saya cari tak ada. Handphone ni tak ada. Handphone ni tak ada. Saya minta korang pergi tengok TikTok Watia Murti ada tak ada? Ada.
Saya nak tunjuk video Wati Murti. Video tu, Wati Murti ni asal dia ni buat hindraf. Siapa suruh? Anwar yang suruh. Untuk hangatkan isu kaum India dulu, dia. Sampai kaum India bertempur dengan polis lah. Ni, polis-polis yang tengok ni pun. Korang ingat balik lah dulu. Ni, si Mangkak ni lah banduan ni. Bertempur dengan polis. Nasib baik, alhamdulillah lah, berjaya lah. Tak jadilah benda besar. Non lah. Banduan ni lah. So, Wati Murti buat kenyataan video tu baru, dia bagi tahu. Ada siapa-siapa save video dia tak? Alamak. Ada siapa-siapa save video dia tak? Tak adalah. Saya nak bagi korang dengar video Wati Murti tu. Aduh. Ke dekat muka buku dia ada? Tolong hantar dekat dalam tim Malabot. Tolong, siapa ada video tu? Kita nak bagi tengok. Sebab bila TikTok Wati Murti kena ban, bermakna dia orang takut kepada kebenaran. Guys, fikir. Bila TikTok dia kena ban, takut pada kebenaran lah. Kalau macam Sa'adri, memang dia orang takut lah dengan malam ni selamat lagi lah. Tak tahu apa hal lah kan. Ada tak? Tolong hantar nanti wala buat. Siapa ada save? Tak ada ke? Alamak. Nak bagi korang dengar ni. Korang dengar ni. Isu ni Wati Murti bagi tahu. Ni pengalaman dia kan dulu kan. Disuruh oleh Anwar Ibrahim. So dia bagi tahu ini isu yang sengaja dimainkan. Sengaja dimainkan untuk menghangatkan kita ni. Main. Nampak? Dekat YT ada. Tolong bagi link ke? Alahai. Nak bagi korang tengok juga. Saya nak bagi korang tengok juga. Benda ni penting. Oh, ada. Terima kasih, Zaid. Terima kasih. Dapat dah video dah. Okay. So, bagi korang Ada dalam Tiwalabot. Video ada dalam Tiwalabot. Kepada pemimpin-pemimpin tertinggi dari parti-parti politik Melayu, saya ingin menyatakan bahawa kedudukan PMX kini amat tergugat menyebabkan beliau terdesak untuk mengekalkan kuasa beliau sebagai Perdana Menteri dengan apa cara sekalipun. Saya tidak heran sama sekali bila ada percubaan untuk menggantikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dengan adanya kerjasama parti-parti politik Melayu, UMNO Bersatu dan PAS. Saya amat bersetuju sekiranya langkah rekod atau apa-apa langkah lain menjadi suatu. Beliau ini bermasalah kerana di kalangan rakyat majoriti Melayu. Beliau tidak di 31 kerusi parlimen. Itu buat pula muzik dia. Tak, memang muzik video ni. Bukan sepunya muzik. Muzik ni. Video ni muzik dia kuat. Bukan pun kerusi yang mempunyai pengundi campuran dan bukannya majoriti. Ditambah pula, beliau sebenarnya menang pilihan raya dengan sokongan undi kaum Cina dan India. Ditambah, undi kaum Melayu kepada beliau hanya kurang daripada 13.75% sahaja. Inilah sebabnya ramai yang tidak mempunyai kepercayaan kepada Anwar dan melihat beliau sebagai boneka dan kini inginkan suatu kerajaan Melayu Islam. Sekiranya parti-parti Melayu tulen yang telah lama memperjuangkan hak Melayu dan Islam tidak berhati-hati dalam pilihan raya akan datang, Anwar akan mencuri undi kaum majoriti Melayu daripada UMNO Bersatu dan PAS. Sebagai Perdana Menteri, beliau mempunyai akses besar kepada semua aparatus dan jabatan kerajaan. Jadi bagi mengalahkan rasa tidak puas hati di kalangan kaum majoriti Melayu, beliau nampak dengan jelas melaga-lagakan masyarakat berbilang kaum untuk membuktikan bahawa beliau adalah jago sebenar kaum Melayu dan Islam. Taktik ini harus dikaji oleh pemimpin-pemimpin parti Melayu dengan teliti. Jangan termakan dengan helah dan penipuan Anwar Ibrahim yang kononnya berjuang untuk hak dan masyarakat Melayu Islam, sedangkan negara ini tidak miskin dengan pemimpin Melayu tulen yang memperjuangkan hak masyarakat Melayu Islam di samping menjaga kepentingan dan hak masyarakat bukan Islam. Anwar menimbulkan pelbagai masalah yang menimbulkan ketegangan kaum dan agama. Lihatlah di media sosial bagaimana perbalahan kaum amat tegang dalam masa 2 bulan ini. Mengapa isu-isu ini timbul sekarang?
Apa yang berlaku dalam masa 2 bulan ini? 5 ahli parlimen secara berani telah memfailkan saman terhadap Perdana Menteri kerana perjanjian Trump yang menjual maruah dan kedaulatan negara kepada ejen Zionis terbesar di dunia, Donald Trump, pada 19 hari bulan Januari yang lalu. Kes keabsahan Anwar sebagai Perdana Menteri pula didengar di Mahkamah Tinggi pada 2 hari bulan Mac dan permohonan beliau untuk membatalkan saman saya tersebut akan diberikan pada 18 hari bulan ini. Kes Yusof Router pula, beliau tarik balik permohonan untuk kekebalan dan bakal didengar dalam masa terdekat. Kes Azam Baki yang menggugat jawatan beliau menjadi perdebatan hangat. Jadi bagi mengalihkan perhatian rakyat, Anwar melagakan masyarakat berbilang kaum dengan sengaja agar tumpuan rakyat berada pada isu 3R. Ucapan-ucapan retorik beliau telah mewujudkan ketegangan di antara masyarakat berbilang kaum. Apabila isu Azam Baki diungkitkan dengan bukti yang kukuh, jaguh yang melaungkan negara ini ada hukum dan mesti ikut hukum melindungi pihak tersebut. Bukankah beliau mengkhianati sumpah jawatan apabila menjual kedaulatan negara dengan tidak dapatkan perkenaan Duli Yang Maha Mulia Agong, Raja-Raja Melayu dan kelulusan Parlimen bila tanda tangan perjanjian Trump? Bukankah beliau menipu Agong terdahulu apabila menawarkan diri beliau sebagai layak untuk dilantik sebagai Perdana Menteri? Marilah kita bersatu dan jangan terpedaya dengan helah dan lencongan politik atau political diversion yang merupakan helah Anwar yang terbesar. Oh ya, terkini kononnya ada individu yang bersubahat untuk jatuhkan kerajaannya dengan kerjasama Zionis Israel. Bukankah Anwar yang tanda tangan perjanjian yang menjual kedaulatan negara kepada proksi Zionis yang paling terkenal di dunia, iaitu Donald Trump? So kepada parti-parti Melayu Islam, janganlah kita jatuh menjadi mangsa kepada penipuan Anwar. Guys, video ada dalam Telegram Tim Walabot. Tolong save, sebarkan. Sebarkan, bagi kepada ahli keluarga semua. Sebab video ni, oleh kerana Wati Murti buat video ni, akaun TikTok dia kena ban. Guys, dia ni mantan menteri tau. Mantan menteri tau. Kena ban video dia. Kena ban akaun TikTok dia. Ni lain lah juga kan. Biasalah kan. Dah dekat-dekat 300 dah ni lah. Baru semalam akaun personal pun TikTok pun. Up cerita pasal anak bini saya pun dah kena ban dah. Cerita masuk hutan pun dah kena ban dah akaun TikTok. Ni Wati Murti ni. Kenapa kena ban? Sebab dia cerita benda betul. So ambil video ni, viralkan, sebarkan. Bagi pada orang Melayu, orang India, orang Cina, bagi semua. Guys, dia mengesahkan apa yang saya cakap kan? Tak mengesahkan ke apa yang saya cakap? Come on. Saya tanya dengan korang, kenyataan Wati Murti ni, dia mengesahkan apa yang saya cakap. Tetapi ramai orang, dia tak faham. Semangat emosi berlebihan. Tambah pula, ni saya tengok, gunakan pempengaruh. Ada saya tengok. Saya tak sebut nama lah. Saya tengok ada video dia. Terkejut. Dia keluar ayat semelih lah. Apa ni? Dia pula bakar pula. Jadi tukang bakar pula. Sampai nak keluar ayat semelih lah apa semua. Apa benda ni? Nampak tak? Jadi korang kena bijak sana. Jangan jadi bebal. Melayu India ni sama. Jangan jadi bebal masuk dalam perangkap ni. Ni sengaja guys. Tapi dia akan gunakan lah. Yang pengaruh ni apa semua. Bercakap. Orang Melayu. Takkan kita nak biarkan masjid kita dihina. Apa ni? Kita semelih pun tak apalah. Pakai, apa benda ni? Korang cuba ingat balik lah. Itu hari waktu dalam kes Subuk Flotilla. Kita bagi tahu wayang. Oleh kerana wayang. Tiba-tiba keluar cerita Brigade 8200. Fitnah Brigade 8200. Siapa yang tak setuju dengan Subuk Flotilla, Brigade 8200. Habis jadi fitnah. Ni lah, kena fitnah ni. Jebat daka. Ramai lah. Yang tak sokong semut. Ni Brigade 8200. Orang Melayu juga. Siap, ada yang buat WTT, ini pendedahan ni daripada
someone ni bagi tahu dia sekarang atas kapal, dia bagi tahu ada brigade. Brigade kepala bapak engkau, brigade 8200. Sekarang ni sama pula. Main naratif, oh kita kena pertahankan. Kalau semelih pun tak apa, semelih kepala otak engkau. Potong punai. Orang kena bijak. Jangan emosi. Saya cakap, mungkin kata, dia ni. Ni, Watia Murti cakap. Dia hindraf dulu. Mungkin budak-budak yang baru nak up ni, macam Harun, Wan Hadi ni semua baru muncul lah. Ramai TikToker yang ada di pusat mana-mana lah, baru muncul lah. Watia Murti ni, 2006, hindraf. Lawan kerajaan, bertempur dengan polis. Dan dia bagi tahu, apa yang berlaku sekarang ni, disalahkan siapa? Takkan tak dia nak fikir. Sebab tu orang Melayu India kena tenang, jangan masuk perangkap. Ini game dia orang. Game. Kau nak jadi panglima ke, kau nak jadi paling Melayu ke? Sabar. Bukan nak pergi bertempur, nak bertumpah darah. Tak payah. Tak payah nak jadi something. Tak payah. Suruh buat laporan Anwar Trump perjanjian pun kau tak buat. Tak tahu, bodoh. Jangan masuk dalam perangkap, guys. Jangan masuk dalam perangkap. Anwar tengah gunakan orang-orang dia lah. Dia akan gunakan orang-orang yang berpengaruh, cerita. Korang pun, iyalah kita, ini takkan kita nak biarkan. Apa benda? Kita tak boleh ni, kita kena pertahankan apa, bodoh? Masuk dalam perangkap. Sengaja. But saya ada kawan India bagi tahu dekat saya lah. Dia mesej saya. Saya baca mesej. Dia mesej saya. 6 months ago, you dah warning chief. Dia panggil saya chief lah, kawan lama lah. Dia MIC lah dulu. MIC lagi lah kot. Dia MIC, masih MIC. 6 months ago, you dah warning chief. 6 bulan lepas, saya dah bagi warning benda ni. Tim Walabot, kita dah borak benda ni panjang dah. Saya bagi warning. Apa-apa berlaku, kekal tenang, jangan masuk perangkap. Non dah tersak. Dia perlu main isu. Wabak, bencana alam, kaum agama pengganas. So, member saya yang India ni, dia forward balik mesej saya dulu tu, 6 bulan lepas. 6 months ago, you dah warning, chief. And then dia bagi tahu. I dengar akan jadi lebih teruk, chief. Macam-macam orang, diorang bayar. Nampak? Guys, benda ni tak boleh bertepuk sebelah tangan. Dia kena 2 tangan. Faham tak? So, daripada side Melayu pun dibayar, side India pun dibayar. Bayar. Termasuklah permainan media. Inilah macam sekarang ni. Tiba-tiba kata, dah melarikan diri. Apa benda ni? Hangat media pun lapor. Panas. Bagi panas. So, member saya bagi tahu, macam-macam dah dibayar. Gangster-gangster yang dibayar. Termasuklah. Side Melayu pun ada, side India pun ada. Dua-dua side ada. Lepas raya ni lah. Tu pasal hangat balik sekarang ni. Tambah pula ada influencer pula. Yang hangatkan lagi. Sampai keluar perkataan sembelih lah apa semua ni. Guys, jangan masuk perangkap. Ingat saya cakap ni. Kau ceritalah kau nak dia terpaling Melayu. Kau tak payah nak cakap terpaling Melayu lah. Kalau nak cakap terpaling Melayu ni, aku lah.
Sebab aku ikut Tun Mahdi. Tun Mahdi buat report perjanjian Anwar Trump yang gadai kedaulatan negara, kita pergi buat report. Tiwalabot 333 laporan polis kita buat. Kita lah terpaling Melayu. Korang bukan terpaling Melayu. Sebab kita cerita tentang negara ni digadai oleh Anwar Ibrahim. Perjanjian dia dengan Trump. So korang yang nak semangat nak pergi bertempur ni, kau bukan Melayu. Kau diperbodohkan, dipergunakan. Setuju dengan saya? Yang korang nak bertempur lah, apa semualah. Korang diperbodohkan, dipergunakan. Korang bodoh. Kita orang lagi pandai. Kita orang lagi Melayu daripada korang. Sebab kita pergi buat report polis. Sebab Anwar gadai ketua negara. Dia jual negara ni dengan Trump. Perjanjian Anwar Trump tu. Sebab kita ikut Mahathir Mohamad. Mahathir 101 tahun buat report polis. Kita pun pergi buat report polis. Tuan Mahathir tak ajar kita bertempur. Ada Tuan Mahathir cakap, kita kena bertempur. Tak nak. So, korang tak jadi paling Melayu lah. But dia akan pakai juga lah. Dia tetap akan gunakan orang-orang ni semua. Yang malangnya, yang nak bertempur besok ni, baik Melayu, baik India, korang ni kategori B40. Sedar tak? Kategori B40 kita ni guys. Pun B40 lah sekarang ni. B40 dah guys. M40 dah tak ada dah. B40 dah sekarang ni. Kita ni B40 guys. Yang akan bertempur ni, yang sekarang tengah kecoh, yang sekarang tengah bising ni, B40 lah. Korang B40 sedar tak diri tu? Kau dipergunakan. Kau emosi tak bertempat. Apa bodoh sangat? Kena faham. Politik ni kena faham. Tapi adalah macam si Tamim bagi tahu, oh ini semua benda, ada kawan-kawan dia bagi tahu, ini semua benda nak politik. Bodoh. Sebab korang bodoh lah, korang dipergunakan. Sebelum ini, PRU, ingat, jangan percaya. Fikir, guna otak, ingat. 2022, India ni boleh kata 100% sokong PKR, sokong DAP, sokong PH. China ni boleh kata 100% sokong PKR, sokong DAP, sokong PH. Melayu tak dapat. Sebab dia dah dapat melalui UMNO. Dalam masa 3 tahun ini, orang Cina pun dah meluat dengan PH dengan PKR ni. Orang India pun dah meluat dengan PH dengan PKR. Betul tak? Melayu apa tak lagi lah. Betul tak betul ni? Sabah, 8 kursi DUN, 88 DAP kalah. PKR kalah semua. Jamawi menang sebab Jamawi, bukan sebab PKR. So, kalau korang parti PKR, engkau non-kunyit. Jangan bayang main kunyit. Engkau non-kunyit. Sebelum ini, India, China sokong kau. Sekarang China, India pun tak sokong kau. Apa kau nak buat? Itu yang Watia Murti bagi tahu. Dia dah kehilangan sokongan. Jadi perlu main untuk dapatkan sokongan balik. Ini yang berlaku. So, India, Melayu, jangan jadi bodoh. Masuk perangkap ni. Korang tu B40. B40 je. Kita takkan dapat untuk kalau benda tu berlakulah. Tapi macam selalu pesan. Kalau perkara tu berlaku setidak-tidaknya, bukan kita, bukan adik-beradik kita, ahli saudara kita semua ni, anak-beranak kita, sahabat-sahabat kita yang masuk dalam perangkap. Faham tak? Bukan kita. Orang lain dia punya pasal pergi mampus dengan dia orang. Sebab dia orang tak nak dengar. Dia orang masuk perangkap. Tetapi kita yang faham, jangan percaya secakap ni korang fikir. Kalau betul, kau sampaikan kepada orang lain. Supaya semua orang Melayu, orang India ni yang dengar ni, faham ni, cakap. Jangan masuk dalam perangkap ini. Dia tengah terdesak, dia tengah main isu kaum. Kemungkinan raya ni nak meletup. Sebab ada yang dah dibayar, nak buat kecoh. Macam semua kita tahulah. Bindut itu hari. Tiba-tiba ada yang pergi kepung dia. Lepas tu dia langgar. Dia tak kena tangkap.
Orang lain pula kena tangkap. Lepas tu, kawat cam bukan orang tu. Lepas tu tak tahu siapa. Tak pelik ke? Yang ini, kecoh kat Langkawi, perapa-pup. Tahu-tahu, semalam buat statement, dah melarikan diri. Apa benda ni? Media semua lapor. Hangat. So, India, Melayu, jangan masuk perangkap. Guys, ingat. Provokasi apa semua, ingat pesan saya ni. Win the war, not the battle. Jangan masuk dalam perangkap. Dia tengah terdesak. Dia nak kena gunakan isu kaum ni. Selama ni India lah paling sokong Anwar ni. Tapi India pun dah tak sokong Anwar dah. So dia akan all out gunakan benda ni untuk dapatkan darurat. So sedar, fikir-fikirlah. Kita ni B40. So jangan jadi diperbodohkan. Baik. Tengok. Lepas raya lah saya dengar. Saya tak tahu macam mana dia pergi. But adalah saya terfikir lah. Silap-silap air raya kecoh ni. Silap-silap air raya kecoh ni. Sebab dia tengah terdesak, guys. Si Barwa ni tengah terdesak. Babi must go, kan. Tu jangan masuk perangkap. Side India pun ada yang dibayar, side Melayu pun ada yang dibayar. Dua-dua side ada yang dibayar untuk buat post flag ni, isu antara kaum Melayu dengan India. But saya agak galat dengan pihak polis lah. Pihak polis tahu benda ni. Jangan kata tak tahu. Cawangan khas tahulah. Takkan tak tahu. Melainkan, dah sekongkol nak benda ni. Jangan. Takkan ada yang terlepas. Aku ulang banyak kali kan. Takkan ada yang terlepas. Fahamkan betul-betul. Jangan khianat rakyat. Korang ni jaga keamanan rakyat. Kau tak boleh biarkan benda ni. Kena gagalkan. Apa saja usaha yang nak mencetuskan wara dalam negara ni. Pastikan benda tu. Macam mana kat kampung Sungai Baru tu, polis berjaya. Pastikan benda tu tak meletup. Ni pun sama juga. Kita harap berjaya juga. Tapi kalau berlaku juga, macam saya bagi tahulah, kita jangan masuk perangkap lah, guys. Termasuklah kena bijaksana. Jangan mudah dengar influencer, dia ni cakap sedap apa semua. Dia kata semelih, kita pun betul lah, kita kena pertahankan. Pertahankan apa? Pertahankan apa? Bagi tahu. Nak pertahankan apa? Ni. Akidah kau pertahankan. Kita orang Islam kan? Orang Melayu, orang Islam tau. Bijaksana. Kena bijak. Okey. Itu topik ni lah. So, macam mana Tamim, Binod apa semua ni? Guys, ini wayang daripada diorang. Game daripada diorang. Enjoy the show. Kita enjoy. Tengok.